Hari ini saya nak share lagi resepi tahu telur. Sebab dulu kita ada share, tapi ada orang tanya berapa barang dia, berapa biji tahu, berapa biji telur. Ni kita share balik tau. Ni kita ada 4 ketut tahu air. Lepas tu kita ada 3 biji telur tau nak pakai. Tahu ni kita kena hancurkan dia. Kita hancurkan dulu tahu ni. Dia dah hancur macam ni. Lepas tu kita pecahkan telur. Kita tuang telur ni. Kita ratakan dia dulu. Kita masukkan serbuk ayam 1 sudu. Ni serbuk ayam 1. Ajinomoto 1 sudu. Garam sikit. Untuk korang lah, kalau korang rasa tak cukup masin, korang tambah lagi. Lepas tu ni bahan yang paling penting sekali, tepung jagung. Tepung jagung ni 1 sudu. Ni tepung jagung tau, 1 sudu. Lepas tu kita kacau dia bagi sebati. Kalau rasa tepung jagung tu tak cukup, korang boleh tambah ikut korang. Bagi dia crunchy sikit. Lemak. Okay. Saya tambah lagi 1 sudu tepung jagung. Okay, lepas tu kita biarkan dia sekejap. Minyak dah panas. Kita ambil 1 sendok macam ni. Kita letak. Korang lah kalau nak buat bulat-bulat ke, kan boleh. Buat sikit sama dari dia melekat. Itu biarkan dia.